Assalamualaikum. Pada hari ini 11 hari bulan 11 hari bulan saya di Hospital Pekan. Dekat saya ni ada satu Toyota Wish tahun 2010. Toyota Wish ni tadi saya buat grounding kabel 5 kabel. Saya bagi kereta ni lagi pick up, lagi power, lagi ringan. Yang pastinya apabila arus negatif dah turun pada 0.0 pasti berlaku penjimatan minyak kat situ. Okey, ni owner kereta tadi. Owner kereta ni tadi dia dah pergi test, dah pusing. Okey, nak tanya sikit tak dekat owner kereta ni, sebelum kereta ni macam mana, selepas kereta ni macam mana? Okey, kita interview sikit lah. Okey cik, nama apa cik? Saya Ali Imran. Ali Imran. Okey, sebelum kereta cik ni, sebelum pasang kabel grounding ni cik, macam mana cik sebelum tu? Sebelum ni dia arus dia tu ada kacau lah sikit lah. Ada kacau tapi sikit. tak banyak lah. Ya. Okey. Jadi dari sistem dia sistem aircon, sistem gearbox dia tu mungkin disebabkan arus elektrik lah. Okey. Tapi selepas dah pasang kabel grounding 5 kabel tadi cik, okey, cik dah bawa pusing, macam mana cik rasa dia? Lepas dah pasang grounding kabel dan dah siap install semua, saya test, ada terasa smooth lah sikit dari segi ke gearbox dan aircon. Okey. Okey, nanti mungkin dalam 14 hari ke 15 hari ke ataupun 10 hari nanti, apabila video ni saya masukkan dalam YouTube saya ataupun dalam TikTok saya, nanti owner kereta ni akan bagi feedback lagi sebab dia dah test lagi jauh. Bermakna dah masuk highway mana-mana, nanti dia dah ada result yang baik, nanti dia akan bagi lagi komen dekat situ. Okey. Ini daripada Pekan ni, daripada Bandar Diraja Pekan. Saya kebetulan ada urusan kerja dekat area Pekan ni. Okey. Terima kasih. Nanti kita akan jumpa next video. Okey. Terima kasih Encik.